video kali ni aku nak kongsi tentang pengalaman kami lah. Pengalaman aku masa pergi di Lalaport. Lalaport ni adalah sebuah shopping mall di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang. Dia apa yang famous lah tentang Lalaport ni adalah dia adalah di mana tapak pembinaan ni asalnya adalah sebuah penjara Pudu. Dan penjara ni bukan saja penjara yang biasa, tapi penjara yang terkenal lah. Di mana penjara ni banyaklah orang kata gangster-gangster, penjenayah-penjenayah yang famous macam Botak Chin, Batang Kali, tak silap aku ada beberapa juga penjenayah zaman komunis. Dan dia merupakan antara penjara yang tertua lah di Malaysia. Dibina pada tahun 1897 kalau aku tak silap. Aku ingat balik 1897. Dan ditutup pada tahun 1995. So dalam masa durasi tu macam-macam lah yang orang kata banyaklah kes-kes gantung. Gantung yang bukan gantung orang tu gantung lah. Kes gantung dia punya orang kata tu tempat untuk pembunuh, hukuman-hukuman yang telah jatuhkan lah untuk penjenayah ni. Dan biasalah bila kita cerita pasal penjara ni, kita akan rasa bahawa tempat ni bila ada kes-kes gantung diri, kes-kes orang jahat yang ditahan, dan banyak lagi kes-kes pergaduhan, bunuh masa digaduh, bunuh oleh inmates dalam penjara tu. Memang kawasan ni considered kawasan hotspot lah kan, untuk hotspot lah untuk perkara-perkara ni berlaku. Bagi aku benda ni adalah satu sangat sinonim lah, sangat sinonim. Kalau dikatakan dengan penjara, benda pertama kita akan fikir adalah tempat tu adalah tempat orang yang untuk orang yang bukan bermoral baik lah. Dia berada di penjara sebab dia lakukan kesalahan dari segi undang-undang. Tak kisahlah kesalahan tu ringan ataupun kesalahan berat, membunuh, merompak, merobol, samun, ataupun even mencuri benda-benda kecil kan. Biasanya setahu aku kes-kes Pudu yang di Pudu Jail ni, antara yang terkenalnya adalah kes pernah juga pada 80-an. Pernah juga nak macam orang Sarawak, macam orang Sabah. Pernah juga ada kes gantung warga asing berkerayatan Australia. Tak silap aku Australia ataupun UK, aku tak pasti. Tapi sebab kesalahan dadah lah, dadah lebih muatan, so mereka ni telah digantung lah. So bila kita katakan juga penjara ni tempat antara term dipanggil tu banduan akhir lah, adalah banduan yang telah disabitkan kesalahan mandatory hukum gantung, dan mereka takkan keluar lah daripada penjara sampailah satu masa tarikh mereka akan dihukum gantung. Dan orang kata banduan akhir ni, diorang ni adalah, diorang punya iman ni, kalau diorang orang Islam lah, dia adalah sangat-sangat beriman lah. Sebab diorang tahu bila diorang akan mati. Kebanyakannya memang banduan akhir ni bila gantung ni dia akan mati lah kan. Okay. So jadi sekarang ni tempat tu telah dijadikan mall. Yang owner mall tu adalah company Mitsui lah, seorang adalah sebuah syarikat Jepun. Kalau ikutkan dia telah dibina pada tahun 2014 ke 2015, dan mula bina dan telah siap pada 2017 lah. Kalau ikutkan tapak tu telah dijual pada tahun 2011 atau 2013. Tapak penjara Pudu ni telah berhenti beroperasi pada 1995. Dan 1995 sampailah tahun 2007 ataupun 2010. Maaf lah, aku fakta-fakta ni aku lupa nak ingat. Tapi dalam durasi macam tu lah, 10 tahun macam tu, dia telah dijual pemilikan tanah tu. Zaman Najib dia telah dijual 2011 macam tu. Dan hanya sekarang ni yang tinggal saki-baki bangunan tersebut adalah gerbang utama dia. Gerbang utama dia macam ada dom warna putih. Itu saja saki-baki bangunan yang tinggal. Yang lain semua telah memang dirobohkan lah secara keseluruhan. Dan memang bangunan ni boleh dikatakan kalau nak tengok macam mana struktur berbentuk asal dia, memang kena tengok gambar-gambar Google lah. Okay, kalau ikutkan bangunan penjara Pudu ni, dia berbentuk
Y yang ada dua bilah tu. Maknanya Y yang orang kata ada dua belah Y tu lah. Tengah tu adalah koridor lorong. Dan kalau ikutkan menerusi rujukan peta, setiap Y shape tu dia dibahagikan inmates. Kalau ikutkan, okay, Y ni untuk tahanan luar negara, pesalah-pesalah luar negara. Ni pesalah berbangsa Cina, pesalah berbangsa Melayu. Dan dia disegregate lah, dia telah diasingkan. Lepas tu ada juga struktur-struktur sokongan seperti kantin yang telah dibina selepas itulah, bukan pelan asal lah, maknanya telah dipinda dan telah dibangunkan selepas struktur rasmi telah dibangunkan. So adalah juga tempat aircon yang bila dah moden, dah masuk 1970-an 80-an dah moden dah sikit. Ada juga penjara wanita yang telah dibina pada mungkin sekitar tahun 1960-an lah, 60-an 70-an kan. Masa tu, masa Botak Chin pun dimasukkan dalam penjara Budu. So penjara ni memang orang kata sangat sinonim lah dengan Malaysia, identiti Malaysia lah kan. Banyak penjenayah-penjenayah yang popular pada masa dahulu telah dipenjarakan di sini lah. Kan, kes-kes berat. Mona Fendi antara seorang yang popular juga yang telah dipenjarakan di sini. Jadi itulah antara kenapa Lalaport ni di sinonim sangat famous. Benda pertama adalah bukan sebab jual apa tu, gerai-gerai ataupun restoran ataupun kedai-kedai yang ada di pasaraya tu, tapi adalah sebab tapak tersebut adalah sebuah penjara dan banyak berlaku kematian lah oleh hukuman, kematian kepergaduhan. Jadi orang kata aura tak elok lah, aura negatif lah. Aku rasa itulah salah satu punca juga yang sebab syarikat Mitsui Jepun ni yang ambil alih, yang ambil tapak tersebut. Aku rasa kalau syarikat China, kalau syarikat developer Chinese, normally dia orang takkan lah nak buat development. Mungkin dia orang tak kisah, tapi orang kata feng shui dia tak apa elok lah kan. Tapi of course itu dari segi kepercayaan spiritual lah kan. Dari segi zahirnya benda lepas-lepas lah kan. So dalam vlog ni aku nak cerita lah sekarang ni aku nak ceritakan mengenai pengenalan, iaitu benda-benda apa yang terjadi penjara Budu tu, Mitsui tu. Dan aku akan lampirkan jugalah pelan di mana aku ambil pelan shopping mall Lalaport tu dan aku overlapkan dengan pelan asal penjara Budu. Jadi kita dapat tahu dekat gerai mana, kedai mana. Oh okey, dekat tapak ni dulu adalah memang termasuk dalam struktur bangunan tu. Kita dapat tahu tapak ni dulu ikutkan, sebab dia punya layout memang dah berubah lah. Dia takkanlah ikut layout semasa, sebab kalau ikutkan penjara dulu, tanah dia tu agak luas dan bangunan tu sekeping macam kurus macam tu je. Sekarang ni development dia mixed development. Dia ada hotel, dia ada pasaraya tu, Isla Laport lah, mall, dan juga dia ada Soho, tempat untuk office, bangunan office. Jadinya bila kita overlap tu, memang kebanyakan tapak bangunan asal tu memang adalah di tempat mall tersebut. Dia development tu ada banyak-banyak fasa dan banyak juga, luas juga tapak, lagi luas daripada tapak penjara dulu. Tapi yang betul-betul terkena dalam kawasan boundary ataupun dalam kawasan layout asalnya adalah di kawasan-kawasan ni lah, di kawasan-kawasan kedai, pasaraya, semua tu yang terkena lah. Kita boleh tengok lah kedai nanti macam mana, kedai mana yang terkena. Dan kedai-kedai ni antara yang terkena adalah bila kita masa tu aku pergilah. Dan pada waktu malam, pukul biasalah mall punya hours kan, lepas maghrib 8 hingga 10. Sebab aku naik guna MRT, tak nak redah jam ni semua. Aku daripada hujung, aku sampai ke Hang Tuah. Dia dekat dengan MRT Hang Tuah. Transit MRT daripada Chan Shaolin, aku transit tukar platform pergi ke Hang Tuah Jaya. Kau akan masuk-masuk akan jumpa Secret Recipe dulu. So Secret Recipe tu aku tengok, bila tengok perbandingan dalam plan tu, dia agak jauh daripada tapak asal. Tapak yang bagi aku hotspot lah adalah kawasan pejalan kaki atrium bangunan tu, di mana itulah lorong koridor lama. Nanti aku akan attachkan dalam video ni lah dia punya tapak asal tu, mungkin korang boleh tengok. Dan antara tempat kedai yang aku pergi, di mana antara terletaknya lah chamber-chamber gantung diri dan dom-dom panduan ni, adalah dekat
ruangan dekat Book Access, Metro Jaya, dia punya Aeon ke Metro Jaya, ruangan-ruangan tu lah. So aku sajalah pergi kat kawasan tu, dan aku tengoklah sendiri kan macam mana rasa lah. Kalau nak ikutkan Lalaport ni, dia antara pasaraya yang tak ramai sangat orang, walaupun dia terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur. So ini agak menghairankan lah kan. Tapi of course lah, bagi aku, kita tak boleh nak terus tuduh, oh ni sebab penjara Pudu lah ni, hantu-hantu dia orang punya pasal lah menyebabkan kurang sambutan. Tapi bagi aku tak semestinya lah kan. Sebab aku rasa perkara utamanya, kalau dari segi seni bina bangunan tersebut, bagi aku main thing is sebab dia terletak di tengah-tengah KL. Bila terletak di tengah-tengah KL, dari segi entrance dia agak tricky sikit. Bila aku pergi dulu, entrance dia dia agak sempit. Bila agak sempit, kau kena ingat secara rambang penglihatan manusia, bila tempat tu susah nak dimasuki, kita pun nak masuk tapi tak tahu di mana, orang akan takkan lalu. Orang nak masuk pun susah. Jadi daripada 10 orang, mungkin 5 saja yang berjaya masuk dan boleh masuk. 5 lagi mungkin nak masuk tapi tak boleh nak masuk sebab dia tak tahu entrance kat mana. So kita kena tengoklah dari segi sudut pandangan lain. Tapi of course kita boleh relate dengan okay lah, bahawa tempat ni mungkin lah dulu menjadi port penjara kan. So dia agak suram. Benda tu antara banyak komen orang adalah, kenapa Lalaport ni tak meriah macam IOI Mall, pasar-pasaraya yang baru. Sebab Lalaport ni bagi aku quite baru, dan bila aku pergi sana, not bad. Tempat-tempat makan di sana, kedai-kedai di sana agak rancak, dan banyak juga aktiviti masa aku pergi tu adalah ada mungkin festival cosplay ke apa semua kan. So antara pengalaman aku bila aku pergi Book Access, aku ronda, dia Book Access tu memang tak ada orang. Mungkin sebab time aku pergi tu pun dah malam, tak ada orang nak baca buku malam-malam. Mungkin kalau pergi siang mungkin meriah sikit lah kan. Tapi bila aku pergi Sabtu, ada 2 kali aku pergi, yang aku sempat rakam tu adalah minggu kedua lah. Minggu pertama yang aku pergi agak suram, dan ada satu alley tu aku akan tag lah masa dekat video di mana. Dia memang di hujung Book Access tu, memang sangat-sangat suram. Bagi aku kalau Book Access tu terletak di mana-mana pun, layout dia macam tu agak menakutkan lah kan. Lagi-lagi tempat tu kita tahu sejarah dia macam mana. Tapi hanya Book Access lah, sebab Book Access adalah perpustakaan yang kena beli buku baru boleh baca kan. Jadi mungkin tak ramai orang lah. So bila tak ramai orang, dengan tambah pula dengan kisah penjara tu, tambah pula memang exactly sebiji layout Book Access tu memang kalau ikutkan zaman dulu, memang itulah tapak di mana dom-dom penjenayah-penjenayah, mungkin Mona Fendi punya bilik berada di kawasan tu. So memang orang kata mungkin lah dia keras sikit lah kan. Tapi bila aku pergi tu, aku tak ada feel apa-apa, aku tak nampak apa-apa pun kan. Macam pergi pasaraya biasa, bila tak ada orang, dia hanya suram sajalah, tapi tak adalah nampak apa-apa. So bagi aku, secara kesimpulan, Lalaport ni kalau kau nak kata berhantu, pengalaman aku, benda ni subjektif aku tak cakap benda tu tak wujud. Dari segi pengalaman aku, bagi aku dia tidaklah berhantu, sebab aku tak pernah jumpa masa aku pergi tu, sebab aku pergi sehari saja. Mungkin kena tanya pengawal-pengawal di sana. Tapi memang tak ada apa-apa yang berlaku lah kan. Dan selain daripada tu, aku rasa bila aku pergi tu tak ada apa-apa yang terjadi yang pelik-pelik, tak ada. Dan kebanyakannya aku rasa bahawa tempat tersebut mungkin suram sebab tak ramai orang kan. Dan bila tempat tu suram, tempat tu tak ada orang, bukanlah kita boleh labelkan tempat tu berhantu, sebab dia suram sebab tak ada orang kan. Tapi bagi aku, kalau lebih layak lah mungkin orang-orang yang bekerja di sana, mungkin cashier Book Access tu semua, aku tak interview siapa lah, tapi mungkin diorang yang hari-hari bekerja, hari-hari baik lambat tutup kedai, mungkin diorang kalau ada pengalaman, diorang lebih layak bercakap lah tentang tu. Tapi aku pergi satu hari pada waktu malam, tak ada apa-apa yang telah terjadi lah yang pelik.
Dan layout tu aku buat pun supaya aku tahu, oh okay, kawasan ni adalah mungkin hotspot. Bukan aku cakap confirm, aku cakap mungkin. Jadi itulah aku punya teori, basic teori. Orang kata just research analysis lah kan, pasal lalaport ni. Aku akhir kata, selepas ni aku akan lampirkan lah video tu semua. Tapi aku nak mention bahawa bagi aku lalaport ni adalah sebuah pasar raya yang banyak kedai-kedai yang unik, kedai-kedai makan yang unik. Dan bagi aku, kalau kau nak tanya berhantu ke tidak, bagi aku rasa tidak berhantu. Benda ni subjektif. Sebab aku tak nak nanti bila aku cakap macam ni, aku sebenarnya bukanlah channel yang besar, sangat kecil. Kalau aku cakap apa-apa pun orang takkan menjadi satu influence kepada semua orang. Oh, tak payah pergi sini kan, menjejaskan ekonomi, reputasi mana-mana syarikat atau pasar raya. Tapi sejujurnya, kalau aku suka tempat ni sebab dia boleh akses daripada MRT. Kalau korang tak nak drive, kau boleh akses by MRT, stesen Hang Tuah, bukan Hang Tuah Jaya, Hang Tuah. Dan tempat ni bagi aku interesting. Layout dia pun adalah syarikat Jepun, so dia banyak guna seni bina yang moden lah, lawa lah bangunan dia. And then dia punya kedai-kedai pun banyak yang menarik. Dan kebetulan dia memang di tapak Pudu lah, di tapak penjara Pudu. Bagi aku tempat ni best. Dan kalau korang rasa lalaport ni berhantu pasal penjara Pudu, bagi aku statement tu susah nak dijadikan kukuh. Sebab pengalaman aku sendiri pun aku tak nampak. Tapi pengalaman aku hanya sangat kecil untuk aku menjustifikan benda tu benar. Jadi bagi aku, pergi sana, enjoy yourself. Tak perlu rasa takut, tak perlu rasa oh ini penjara Pudu tak payah pergi ke apa. Tempat tu adalah tempat yang menarik untuk kau beli belah, untuk makan. Banyak tempat-tempat menarik juga. Dan kedai-kedai sana pun unik. So akhir kata, anggaplah cerita-cerita tu sebagai hiburan. Dan kalau aku nampak hantu, aku akan bagi tahu. Tapi so far aku tak nampak hantu. So bila aku tak nampak tu, aku promote lah promote lah lalaport tu kan, supaya untuk ekonomi negara kita juga kan. Tak naklah dia terbiar kan. Bagi aku memang sayang lah penjara Pudu telah dirobohkan. Telah diroboh, lebih kepada demolish aku tak tahu. Telah untuk ialah pembangunan baru. So untuk menghargai lah jasa penjara tersebut, kita kenalah support lalaport. Kalau tidak, kalau lalaport pun tutup, sia-sia lah. Oh, buka mall pun tutup kan. Orang kata sia-sia lah. Kita robohkan penjara Pudu, baik kita biar je penjara Pudu menjadi museum kan. So pergilah ke lalaport. Tak perlulah takut ada hantu ke apa. Sebab pengalaman aku memang tak ada hantu. Walaupun book access tu a bit suram sebab tak ada orang malam-malam kan. Yelah, kalau pergi malam-malam mana-mana perpustakaan pun akan rasa suram. Itu sajalah aku punya vlog. Okay, terima kasih. Saksikanlah bingkisan video dan juga plan yang aku Photoshop overlap daripada kedai dulu dan kedai sekarang. Okay, thank you very much. Bye.
Spooky. So macam tak ada apa. Mana? Tengok dulu. Drama style. Damn. Ni adalah. Tapi tak semahal Turki. Turki sekali makan lah rumah tu. You kena berak. Tapi pahala yang dapat untuk belanja family banyak. So. Datang belanja makan-makan. Mengguguk kepala. Ramai-ramai makan tak gemuk lah. Tempat ni nampak macam, mesti nampak macam mall ke. Macam, dan ni tak nampak macam hantu kan. Tapi ni lah kosong lah, tak ada orang. Nak? Ni paling unik lah tempat ni. Ini tu kan baik. Betul lah kenapa dia buat wall ni. 才有10块钱的啊，然后我如果大约。 Why are these kind of arts? Dia ada buat kayu tu tak buat sini. Rasa tak boleh buat sini kot Maybe lah, susah sikit. Nanti kalau dia dah tak nak sewa, saya tak buka Betul. Oh yo, sana bawah ni. Nanti no. Supaya kalau space lah, baik to me. I teringin nak bake, tapi tak pandai baking. Chocolate by Nasai. Book access. Jom. Tak rasa Nasai yang macam batu yang Dia dah rupa dah semua ya. Buat mana dulu. Tak adanya dia nak ambil bangunan asal. tak, kenapa dia ambil sini kenapa? Ini dia punya asbestos spray ni. Ini Kau tak boleh pakai lagi ke bukan asbestos, dia punya fire rating spray. Supaya yang ni is a steel column. Steel punya slab. So itu untuk lapisan supaya apa tak kena dengan api. Ada rasa apa-apa? Tak. Belum lagi. Hari tu dia pergi much lambat kan? Nak balik tu nak tutup dah tu. Greetings, la 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 la
La la la la. Ni internet air tu kan. Oh, Nenek. Hmm. Asik tu. Tak payah lah, Neng. Kenapa? Tak guys. Oh, tak guys. Ada any vibe? Tak ada. Macam ni cara gigi ni tu. Saya dah letak macam ni. Susah ni nak cepet. Tiba ada orang jalan di belakang. Tak, dia dapat lampu dia. Lock. Di belakang tu. Ni lampu dia. Boleh masukkan my wallet dalam your bag? Wow, wow, wow. Kalau ada muka macam ni bagi tahu yang. Kalau nampak muka macam ni bagi tahu. Anything nak buy? Nak belikan anything? Tak baca kan? Yang buku Cina tu tak baca lagi. Nak untuk lah yang Kata tak ada orang. Enchanted Islands. Buku hantu ada tak? Dah, you baca tu. Bukan tu kat sana. Saya cakap tak masuk. Saya pilih, saya pakai tak nak. Ya. Sorry. Oh, belakang ni komik tu. Ada SS kan? Dia pun And then Holy Ghost. But I mean, if you're here alone, then you might, you know, close to closing hours, seorang. macam hari tu tak apa sikit. I'll show you one tempat I takut. Ni hari tu. Boleh? Ni cukup. Lagi kat Ultimate. Tengok Ultimate Happiness ke. Otter sesuatu tu dengan Madness je. Nice. Ada. La 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 la. Protoboy. The Dark Missions of Edgar Brim. Damn. Macam budak ya tajuk ni. Dia tak menceritakan desain tu dah tulisannya. Back on the map. Oh my god, damn. Ada non-fiction.
Tak ada rasa apa-apa. Sushi King. Kichan ni dah pernah try? I think best dish di sini. Salvento. Dia punya model makanan tu. Ni kali Ramai yang tak lakukan itu. Ada kita pergi Ahad malam. Malam ni should be more lah. Ada match ni boxing. Dia memang baju baru setting. Patut main ni. Aman tu. Nampak aman lah. Situ je lah. All these skills to tip mana tengok. Kalau main mom terus pergi sini. Ya. Tak nak. Nak pergi yang kau. Ke nak pergi sana? Boleh je kita pergi makan yang Sarawak. Kita macam ada banyak bukan macam ni. Ya. Mungkin tak, I beli seluar hitam tu. Okay. Sama je kan? Hmm. Ada je lain kan? So after this, hari Rabu rasa kami Jumaat pakai seluar baru. Ha. Dapat aman je biasa. So far tak ada apa-apa hantu lah.